Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini David nak bagi tahu cara untuk memilih pad. Ini kita panggil pad lah. Okey. Kenapa ada warna yang masing-masing apa kegunaan dia dan sesuai untuk tempat ataupun lantai yang jenis macam mana nak pakai. Di sini puan nampak ada warna hitam, merah dan putih. Sebenarnya dia ada lagi warna seperti warna hijau, warna ungu dan warna yang lain-lain lah. Tetapi ini tiga warna adalah yang kita katakan kebanyakan orang akan pakai, main in the market punya. So first, dalam setiap kotak pad lah, kita ini jenama 3M punya lah. So dekat sini kita boleh nampak ini dia punya warna, kira warna hitam. Sini dia ada tulis kegunaan dia, stripper pad. Dan sini ada tulis dia punya number, kira dia punya inci. Pad ini dia ada size yang lain-lain macam. So di sini dia punya inci. Okay, so ini tiga lah yang kita nampak lah. Apa kegunaan dia, dia punya inci berapa besar, dia punya warna. So, okay, so yang macam ini kita bagi satu lagi example lah. Sama jenama dia, warna dia putih, 20. Ini kira dia punya size 20 inch. So setiap warna, size dan kegunaan dia, polish pad. So setiap kotak dia ada bagi tahulah apa size dia, kegunaan dia dengan dia punya warna dia. So, masa tuan-tuan dan puan-puan nak pilih pad, okay, kalau you tak faham apa size you punya mesin, you kena check betul-betul dulu punya mesin apa size, nak pakai apa size punya pad. Jangan salah beli saiz. Di sini David akan tunjuk mesin yang kita makan jual punya, apa jenis mesin, dia sesuai pakai apa saiz punya pad. Yang tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak sini ada 16, 18 dan 20 inci. So yang scrubbing mesin tu dia sesuai untuk pakai yang 16 inci. Walk behind ada yang pakai 18 inci, ada juga apa yang pakai 20 inci. Yang high speed tu dia pakai pad warna putih, kebanyakan dia pakai untuk buffing, tapi dia pakai size yang 20 inci punya. Okay, apa beza dia punya warna-warna? Yang warna putih ni yang pad paling lembut. Warna merah dia kira medium punya kasar dia lah. Yang pad warna hitam ni yang paling kasar. Okay, so katakan lembut, medium dan kasar. Pad warna putih dia pad yang paling soft. So biasa kita pakai ini pad untuk macam buat polishing ke, buat buffing, ataupun kalau macam dekat hospital vinyl flooring, okay, pakai itu wood, biasa dia pakai ini pad putih. So dia lembut, dia tak akan mencalakan you punya lantai. Yang ni pad hitam. Pad tadi yang kita kata dia paling kasar. Dia warna keras dan kasar. Kebanyakan orang pakai ini pad hitam untuk misal kata you punya wax, kira polish lah, strip. That's why nama dia strip pad. Untuk buang itu wax yang lama. Lepas tu polish, lepas tu nak buat polish sekali lagi, kena strip dulu. So you pakai black pad. Ataupun lantai yang misal kata dia tiles yang kasar ataupun cement flooring. Yang ini black pad dia sesuai. Okay, because dia kasar, dia keras. So sesuai untuk itu tiles, especially outdoor lah, dekat luar punya, pakai pad hitam ini dia sesuai. Tanggalkan kotoran dan wax lama, kira polish lama lah nak buat stripping. Yang ini brake pad warna merah. Ini adalah medium, dia punya kasar dia medium. Brake pad ini dia sesuai untuk pakai
sebenarnya mana-mana tempat lah, kita boleh cakap mana-mana tempat untuk tanggalkan kotoran ataupun itu lantai biasa untuk scrubbing, pakai itu manual scrubber punya scrubbing ataupun pakai itu machine walk behind untuk buat scrubbing. So rip pad ini dia macam multi purpose lah, mana-mana tempat dia agak sesuai, tapi kita kurangkan pakai di itu marble or granite flooring, because itu stone lah, dia senang untuk dia akan calakan, takut nanti dia calakan. So kita pakai yang warna merah ni dekat kita biasa punya tiles untuk buat pembersihan lah. Di sini David nak bagi satu nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat scrub pakai warna apa-apa pun, especially dalam indoor kita dalam kawasan bangunan ke tiles ke, it's better kita buat satu sapu dulu. Okay, sapukan habuk-habuk ataupun pasir ataupun batu kecil-kecil, itu yang kita risau. Pasal masa kita pakai pad kan, itu batu kalau lekat dekat pad sana, masa you buat scrub mungkin dia akan mencalakan itu lantai. So kita kena sapukan satu round dulu, biar lantai tu tak ada yang pasir ataupun batu kecil-kecil, then baru kita buat scrubbing ataupun buffing. Okay, nasihat kedua adalah kita punya lantai. Kita masa buat scrubbing make sure kita biar lantai dia basah. If ada basah sikit-sikit ke, macam buat scrub kan, kena pakai sabun ataupun lap lantai dulu biar dia basah. Jangan scrub atas lantai yang kering, terutamanya lantai yang kasar itu. Kasar means outdoor ataupun simen dia kasar punya. Kalau you scrub dengan kering itu mesin dia akan lari so it's very dangerous, bahaya punya. Okay, so lantai itu kena basah lah. Dan yang ketiga, itu pad lama-lama kita pakai dia akan jadi nipis, so kena tukar pad. Kalau you rasa mesin itu sudah goyang-goyang, kebanyakan mesin itu goyang-goyang, either lantai dia kering ataupun pad dia sudah jadi nipis, sudah haus lah, kita kena tukar itu pad. Jangan because nak jimatkan itu pad lah, tapi jadikan orang kerja pun susah, mesin nanti dia rosak pun cepat. Sebarang pertanyaan tentang yang ini pad, okay, cara nak pakai ataupun saiz nak pakai, sila hubungi kita di bawah, kita akan menjawab secepat mungkin.